Sebagai guru ni, dia bukan sekadar guru, tapi dia penyambung hubungan antara pihak seperti komuniti, warga sekolah dan juga anak murid itu sendiri. Sekolah adalah institusi pendidikan yang paling awal yang dapat memupuk perpaduan antara kaum, antara agama. Jika ilmu jadi cahaya, biar ku suluh tiada henti. Jika keselamatan jadi kubunya, tidak berganjak walau seinci. Membina negara bangsa ibarat mengemudi sebuah bahtera. Layar dipacu ilmu agar asasnya teguh dan jitu. Haluan dilindungi perisai agar bentengnya tidak terlerai. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 memperincikan segenap aspek secara menyeluruh. Kini, legasi yang diwariskan perlu dijaga rapi agar tanah air kekal berdaulat sukar digugat. Pendidikan dan keselamatan antara tunjang yang dipasak seiring. Kedua-duanya penting agar persekitaran sekolah selamat dan harmoni. Puan Hasmah Husin, mantan Guru Besar SK Tan Sri Dr. Sulaiman Haji Daud Kuching, ada ramuan istimewa dalam pendekatannya. Di sekolah, saya sebagai seorang guru besar, tapi pada masa yang sama, saya selalu meletakkan diri saya sebagai seorang ibu. Jadi saya pastikan setiap hari anak-anak, staf saya datang ke sekolah dengan hati yang gembira. Mereka akan menghabiskan beberapa jam waktu di sekolah. Sekolah haruslah menjadi tempat yang paling selamat, paling gembira untuk mereka berada. Pada masa saya masih dalam perkhidmatan dahulu, kita orang ada banyak program-program. Jadi kalau murid happy, cikgu-cikgu happy dengan program-program yang kita atur, datang ke sekolah itu bukannya sebagai satu paksaan kepada mereka lah. Jadi di sekolah kita orang banyak program-program berkaitan dengan perpaduan. Pena pendidik yang mencorak minda dan jiwa pelajar perlu sentuhan tepat. Kini dengan lebih 5 juta murid dan pelajar serta lebih 400,000 guru di seluruh negara, tugas mendidik kian berat. Sektor pendidikan menerima lebih 64 bilion ringgit dalam belanjawan 2025 bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Selain menyerap ilmu, pelajar juga terdedah kepada naratif ancaman keselamatan, ancaman ideologi dan siber yang mengeksploitasi kemajuan teknologi antara risiko yang dikhawatiri. Justru, teras pendidikan bernilai murni ditekankan agar pelajar tidak mudah terpedaya. Ia termasuk menyemai semangat perpaduan untuk membentuk sahsiah positif. Ini diakui Guru Besar SK Green Road Kuching, Cikgu Ahmad Mustafa Idris. Cemerlang akademik, kebilang sahsiah, gemilang co-curriculum. Jadi kesemuanya itu perlu ada formula yang tertentu. Salah satu formulanya adalah perpaduan. Perpaduan itu perkataan yang sangat besar maknanya. Maknanya kita menerima semuanya orang di keliling kita. Perpaduan merupakan alat untuk menyatukan antara kaum. Sebab kalau dalam bilik guru tu kan, kita ada Melayu, kita ada Iban, kita ada Bidayuh. Jangan fikir kita saja di bumi ini. Kita kena fikir adanya orang lain yang datang daripada bangsa yang berbeza, etnik yang berbeza, agama yang berbeza. Kita kena pada setiap masa kena tunjukkan rasa hormat kita dengan pegangan hidup orang lain, dengan pegangan agama orang lain. Sebab saya percaya setiap agama di dalam dunia ini mengajar kepada kebaikan. Di sekolah, perpaduan bukan retorik. Dengan acuan Malaysia, pendedahan resam dan budaya giat diterapkan. Semua pelajar terlibat dalam pembentukan kemenjadian diri mereka. Akhlak dan ilmiah dijalin seimbang untuk memperkasa peribadi agar bijak dalam pergaulan. Kuncinya adalah kita bergaul dengan semua orang tanpa sempadan. Sebenarnya, di mana kita berada atas nama Malaysia, perkataan Malaysia itu sangat kuat sebenarnya.
kalau kita berpegang kepada nama itu. Inilah rumah kita. Inilah rumah kita. Bila sebut rumah tu, ada nilai hormat menghormati. Saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Dan kita kena jaga kita. Keselamatan kita, kebajikan kita. Jadi sama-sama menjaga antara satu sama lain. Kalau bukan kita yang nak jaga rumah kita, siapa nak jaga? Di sinilah tempat kita mencari rezeki, di sinilah tempat kita belajar, di sinilah kita menjadi seseorang. Tanpa ada rumah yang kita betul-betul pegang tu, mana mungkin perkara itu dapat direalisasikan. Dan juga kepada yang pelbagai kaum itu, kita kena fikir ada advantage, ada kebaikan tau. Kalau kita dapat hidup dalam satu negeri, satu tempat yang punya pelbagai budaya, sebab ini adalah salah satu kemahiran hidup nanti. Kalau apabila anak-anak pelajar menyambung pelajaran ke luar, contohnya luar dari Sarawak, luar dari Malaysia, jadi mereka tidak akan rasa lain apabila berada di luar sana, sebab kita sebagai institusi pendidikan bukan saja menyediakan murid untuk menguasai kemahiran menulis, membaca, mengira, tetapi kita pendidikan masa kini menyediakan anak-anak kita yang dapat komplit di dunia yang lebih besar. Bagi memastikan tanah air kekal berdaulat, pengawasan teliti perlu supaya keamanan tidak tergugat. Jati diri mesti kuat. Kita sebagai rakyat Malaysia mesti ada jati diri. Walau di mana kita berada, kita ialah Malaysian. Kita tak perlu berebut dengan bedilan seperti negara yang sedang bergolak kan. Kita selamat gerak dalam negara kita. Kita sepatutnya bersyukur dengan keadaan negara kita. Jadi apa yang macam mana kita boleh give back to Malaysia. Kita jaga nama baik Malaysia lah. Bukannya susah pun. You just jadilah warga negara yang bertanggungjawab, yang baik. Senang saja. Kek Bangi, Kek Marau, dia orang akan berdepan dengan situasi yang macam ni. Kawasan perairan negara antara lokasi berisiko yang terdedah kepada ancaman. Polis antarabangsa memaklumkan Asia Tenggara antara tumpuan sindiket pemerdagangan manusia. Ini menuntut perhatian serius agar kawalan keselamatan terus diperketat. Malah, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menjalankan lebih 19,000 operasi pemeriksaan fizikal pada pertengahan 2024 di perairan Sabah sebagai langkah kawalan. Walaupun kita berpisah di lautan antara Semenanjung dan Sabah, tapi kita masih lagi dalam satu negara dengan satu bendera yang sama, iaitu bendera Malaysia, jalur gemilang, dan kita atas semangat kewarganegaraan Malaysia itu kita dapat bekerja dengan sangat baik. Elemen-elemen yang boleh merosakkan kita punya tahap perpaduan itu haruslah kita elakkan, dan untuk menjadikan kita sebuah negara bangsa yang sangat berjaya. Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa siaga menangkis ancaman dalam pelbagai bentuk. Tidak kira di bandar atau pedalaman, keberadaan polis sentiasa dirasai bagi mewujudkan persekitaran selamat. Pengalaman tugas saya yang paling mencabar adalah mula-mula saya dipostingkan untuk tugas pilihan raya. Masa tu di pedalaman Pakan. Perjalanan masa tu memang agak jauh dari Kuching dan nak sampai di Pakan tu mengambil masa yang lama. Kita terpaksa menggunakan perahu, bas dan merentas ke dalam lagi. Laluan agak mencabar. Adakah kita selamat pergi dan selamat balik sampai macam-macam permainan di fikiran kita. Meski tegas dalam tugasan, naluri kemanusiaan tidak dapat dinafikan saat berhadapan kes-kes menyayat hati sepanjang bertugas. Kejadian-kejadian yang menyayat hati, kemalangan maut, kemalangan parah. Saya hadir ke hospital untuk melawat mangsa kemalangan. Kadang kita tengok parents ataupun ahli keluarga
minta tolong dengan kita cari suspek ataupun di kes hit and run. So di mana saya berjaya menyelesaikan satu kes kemalangan yang saya siasat. Terence dia sangat orang kata terharu dengan tindakan saya sehingga saya dapat menjejak suspek tersebut. Dia anggap saya ni macam savior. Keselamatan negara bukan hanya di bahu polis, tetapi hasil kerjasama erat bersama masyarakat yang saling percaya dan berganding bahu. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Adanya masyarakat dengan kita dapat salurkan maklumat-maklumat daripada masyarakat itu sendiri membantu untuk membanteras jenayah dan mengekang aktiviti-aktiviti yang tidak dikehendaki oleh pihak kerajaan dan masyarakat sendiri. So adanya maklumat-maklumat daripada masyarakat, maka kita tak putus untuk membantas jenayah. Di situlah kita perlukan evidence ataupun input daripada public sendiri. Hakikatnya, membentuk Malaysia sukar, namun memelihara kelangsungannya lebih mencabar. Sinergi pendidikan dan keselamatan adalah penyatuan dua nadi yang terus berdenyut demi kebaikan bersama. Pendidikan menyalakan cahaya ilmu, keselamatan memastikan ia kekal terang. Bagi saya, keselamatan negara tanggungjawab bersama itu setiap warga di dalam Malaysia, di dalam negara kita perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa keselamatan untuk memastikan kesejahteraan dan juga keselamatan negara kita terjamin. Jadilah mata dan telinga kami supaya kami dengan mudah boleh mencegah apa saja perkara yang tak patut berlaku pada masyarakat kita. Di bilik darjah, pendidik menabur benih harapan. Di lapangan, perwira menjaga benteng pertahanan. Amanahnya sama, namun medannya berbeza. Antara pena dan perisai, demi ilmu, demi negara. Kunci kepada keselamatan negara kita adalah perpaduan antara kita. Yang pentingnya, kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Walaupun siapa kita. Kalau saya lah berkata dengan keselamatannya, ancaman kita ialah bukan ancaman yang untuk peperangan. Tak jauh-jauh lah, nauzubillah. Tapi ancaman kita adalah ancaman minda kita yang terpengaruh dengan benda-benda yang dikongsi dalam media sosial tanpa membuat pertimbangan yang tepat. Peliharalah keamanan. Eratkan perpaduan. Kerana mereka akan melihat negara ini pada masa akan datang yang kita harap asasnya dapat diperkokohkan di peringkat sekolah. Hargailah keamanan yang ada di negara kita yang kita sayangi, cintai, kasihi ini. Kita tak mahu menghasilkan robot. Kita nak hasilkan manusia yang dijiwanya penuh dengan kemanusiaan, manusiawi yang boleh kita boleh harapkan untuk menguruskan Malaysia pada satu hari nanti.